Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di rumah dan adik-adik yang di rumah, mulia Yahla, mulia Kedron Bamandum, malam yang sangat berbahagianya. Tanya lagi biasa, tabut baca Quran malam Jumaat penting. Tabuh hayat je tabut malam Jumaat agak penting tak? Tabut baca Quran kadang suum badan. Suum badan kadang nak dapat juburin. Jujin je juburin nyokung payah sud. Suum badan tabut malam. Nyontok adik-adik penting tak yang nabut di bulan-bulan Maulid kadang but cok ju bismillah tinggi je. Kenapa tek tak but? Paling tek setengah jam. Setengah jam kerana dia tak urung no. Kadang bak but lah. Gila. Kadang tek bak lain lah. Dua bawa warung malam-malam kenapa? Malam-malam dua bawa warungnya nak gila. Nyebut. Gerung berharam nya bak beutnya. Nyebak butnya. Tabut aja. Ngapa je tabut? Papa je. Jadi selain tu ada adik di rumah yang mengaji suruh ngaji pembukaan di mana saja boleh. Ini surah Al-Imran. Yahlut baca surah Al-Imran ayat 144 misalnya. Kita panggilkan pembaca ayat suci Al-Quranul Karim yang disampaikan oleh Yahlut misalnya ya. So nampak je lah je penting ber. Macam minta ber ngelagak-lagak tu. Ber yo ampun ro nami ampun. Baik tu acara kampung he yang ber ane ampun go. Teh hanapeng he ane ampun ro. Teh napeng he ane ampun go. Pemirsa yang nak dengar. Baik wate napeng he awak kampung go, you buat pembukaan kampung. Ote napeng he awak kampung go. Teh hanapeng you buat bak ane ampun ro. Fikirlah, natalah. Fikir no. Perkecil, penguimu, berdua pemuda,
Lu berayu. Tiga tu berah. Ote napeng. Hui awak gop danyo. Teh napeng. Ibu bana pun ro. Cik mana? Hargailah kori-kori kampung ah. Bebe juga yang kenyan gejit yang tu terpakon mah harus tetapkan lagi kan. Baik sampai anak-anak kampung tu yang jek-jek buat bacut na re. Alah, mai pakai hai kampung. Re ji. Re dengan kebijakan urun tuha kampung. Bakcik dua pumdang kuih mum cik. Menyan ya lu ron nak pegah menan ron menyepitkan undangan ron. Lun bah sempit deh. Nyata kom dapeng nan. Dah undangan. Bah. Nyan dengar bakcik kan. Bakcik kuih mum. Lu pu ma pegah mendong. Nyo tekok ron tu kageh. Lah ron pegah sit. Ti ana tayang kampung ro. Untuk adik-adik belajarlah Al-Quran biar dihargai yang di kampung-kampung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suara standar untuk bibi mampu. Cak. Bismillahirrahmanirrahim. Bebe mampu denyo. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن وسيجزي الله الشاكرين. Cuba. Mai irama ji macam-macam je. Terdanya hai tak kuasa irama bi nang gaji apa. Naduk nan rumbut lang kampung gaji hai pak cik. KU deh. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين.
tolak beli tambung ju. Ji tabut Al-Quran. Jadi lun pesan lewat Aceh TV bagi bapa-bapa, ibu-ibu, kecil-kecil, upua pemuda dan dengku. Hargailah anak kampung. Anak kampung naji ibu bacut. Ju ji. Tena peng hui awak luar, tehana peng hui awak kampung. Mana? Jadi kita mungkin menyona terjaga ketertiban lagian, insyaAllah hari generasi kita yang akan berlanjut dan menancit keakraban kampung tambah dekat. Mana ku nam pedup draw iban cakap, you buat you dua roh. Pembukaan tu pun tu baca selawat dah tu. Cakap sudah draw yang legak-legak tu kampung. Jadi benar pemirsa untuk langkah yang pertama pembukaan pengajian ibadah malam Jumaat yang sangat berbahagianya. Mungkin nanti akan Yahluk sambung lom pengajian ji setelah pesan-pesan berikut ini.